sis, kalau nak muka bujok, memang dia bagi nampak muka kita nampak lagi segop bila kita pakai tudung. Sis beli device ni by Manicure. Memang padu. Tak apa, it's okay. Ada orang kata Datin, elok kalau kita buat haifu. Jangan risau, saya ada haifu. Kalau you buat device you beli device haifu ni beribu. Kalau you OP treatment haifu pun beribu. Tapi sekarang ni Manicure memanglah. Manicure ni saya suruhkan apa tahu. Kalau you ada bajet pergi Manicure, dia ni bukan saja dia produce skincare yang bagi yang kulit kita glowing meledak. Dia come up with the device yang bantu untuk kita achieve untuk kulit yang cantik. Alright, macam Yani ni dia bagi jawline kita. Oh, bagi orang yang bangun tidur muka abang bukan bezalah bangun tidur. Oh, dia ada muka bangun tidur. Oh, jangan. Kita tak ada istilah muka bangun tidur. Dia muka tidur siang lah tu, sembam. Tak ada. Ni pakai ni. So kalau nak muka yang bujok, nampak cantik ni, especially umur terus saya kan, kita dah 52 kan, never give up. Kadang kita punya kulit lagi cantik, kita punya muka bujok cekang lagi cantik pada budak-budak muda. Pasal apa? Kita rajin. Kita rajin. So nak kulit yang cantik kena rajin, nampak? Tak payahlah nak melebeh. Ni dah boleh tanya dah awak pakai tudung berdagu. Jadi aku tutup lah budak bucin aku. Ya Allah, pasal dah bucin kau, pakai yang ni, hilang dah bucin. Lepas tu bila kita pakai berdagu pun nampak kamai. Tak percaya, you beli. Harga tengah murah, harga launching. And definitely yang ni is a one time investment yang berbaloi. Paling best sekali apa dia, bukan saja kita tapi satu family. Dia macam home service, salon treatment tapi ada kat rumah. Anytime, anywhere kita boleh pakai, nampak? Okay, dapatkan yang ni di bag kuning. Pilihlah warna apa yang you nak. Bye, Assalamualaikum.